Tak ada dia pun tak boleh, semangat pun tak boleh kalau tak ada. Kena ada. Tetapi dia kena duduk belakang. Tak boleh duduk depan. Dan pembinaan sikap dan mentaliti individu terlebih dahulu. Betul lah. Betul maknanya dulu. Ialah orang nak kahwin pun kadang-kadang yang masuk khusus kahwin. Orang nak jadi tok hakim pun masuk khusus tok hakim. Orang nak mengajar pun masuk perguruan. Tu bahasa dia dah. Bahasa dia dah maknanya. Kaedah dia begitu. Tak boleh. Sebelum usaha-usaha lain dilakukan untuk membina masyarakat dan umat. Oleh kerana bina masyarakat ni besar. Payah. Nak bina umat ni payah. Orang ramai macam-macam. Macam Malaysia ni. Allah, macam Malaysia ni. Kadang-kadang ulama' dah roh. Tak boleh nak buat kerja ni. Kadang-kadang orang hok dapat 9A dah masa sekolah rendah dulu. Sekolah menengah tak boleh kadang-kadang. Orang yang ada tokoh no. Ada ketokohan. Ada bijaksana. Ada kejujuran. Ada berani pula. 30 juta lebih kita. Allah, bukan senang. Agama macam-macam pula. Agama macam-macam. Parti macam-macam. Dalam negara pula ada jamaah-jamaah pula. Ada NGO pula. Pala pula macam-macam pesan. Hak kerah ada. Hak degil ada. Hak samsing ada. Hak bunuh orang ada. Hak berzina ada. Hak minum arak ada. Allah, bukan senang. Bukan senang maknanya. Bukan kerja setahun. Bukan kerja 2 tahun. Bukan kerja 3 tahun. Maknanya. Nak orang yang mahir sungguh. Sabar pula. Nak sabar. Tidak gopoh pula nak. Bukan. Kalau dia ngapa Quran suti pun, ngapa hadis pun, beribu-ribu. Pandai fiqh, pandai tasawuf, tak mesti boleh nak menguruh manusia. Nak uruh manusia dalam bentuk masyarakat, dalam bentuk negara, berkait dengan ekonomi, berkait dengan pendidikan, berkait dengan ilmu kemasyarakatan ni, maknanya memerlukan kepada seorang tokoh yang benar-benar mampu maknanya. Benar-benar mampu. Sebab tu apabila Nabi dulu, Nabi dia mampu, baginda mampu. Dia Nabi, utusan Allah. Orang yang beriman patuh sungguh ke dia. Orang beriman patuh sungguh ke dia maknanya. Dengar cakap dia. Dah dia Nabi Rasul. Wafat Nabi, naik Abu Bakar, murtad lalu dah. Murtad dah maknanya. Bukan senang maknanya. Ada dah orang tak setuju dengan Abu Bakar. Ada. Orang setuju dengan Sayyidina Ali. Dengan Sayyidina Ali dia nak. Nak suruh setuju tak setuju satu hal. Nak suruh ta'at tak ta'at perlu satu hal. Bukan senang. Bukan senang maknanya. Naik Sayyidina Umar pula. Akhirnya bunuh Sayyidina Umar. Naik Sayyidina Osman, bunuh Sayyidina Osman. Naik Sayyidina Ali, bunuh Sayyidina Ali. Bukan kecil mainan. Naik Hasan. 6 bulan je. Hasan kata aku letak jawatan. Tengok orang duk balok. Orang duk balok, orang duk dengar. Atas Hasan seorang tu orang duk dengar. Ulama-ulama para sahabat ni memilih Hasan. Ulama sahabat Nabi yang besar pilih Hasan. Hasan tengok orang duduk balok. Dia tak mampu nak damai. Bukan senang nak damai tak boleh balok ni. Masalah hati. Masalah hasad deki pula. Masalah kebencian. Sebab tu orang ngajar orang ceramah. Orang ngajar orang ceramah contohnya. Dia nak khabar Islam dalam ceramah dia. Janganlah letak api permusuhan. Nak buang, nak padang tu payah pula.